Okay guys, so hari ni day 2 ni Akram nak pergi jalan-jalan. Gimana? Pergi ke Skyline Rawan, Skyline Lash Rawan kan. Akram akan tunjuk tempat permainan sana semua macam mana. Kalau yang suka nanti boleh pergi main. Kita enjoy lah pada ini ya. Kita tengok kat Skyline Rawan, kat Skyline Rawan tu ada apa je. So tengok berbaloi tak dengan apa yang kita main dengan harga dia. Kita jumpa di sana. Let's go. 2000 years later. Okay guys, so kita orang dah sampai dekat Skyline Rawan. Tak nampak, tapi panas lah. Sekarang panas. Macam mana nak datang sini, nak buat apa? Nak main apa? Kita nak naik sky tu, lepas tu kita naik kereta. Kereta. Nampak semua barang kata panas-panas. Sekarang ni pukul 2. Panas yo. Tunjuk kita banyak. Kita ada apa je? Banyak. Tak ada apa je green. Tengok Ru panas. Ru datang sini nak main apa Ru? Tak nak main. Ru tak nak main. Gitu sih. So kita pergi kat sana. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai. Kita semua pakai topi, dah beli tiket. So kita kena naik atas sana. Nampak semua dah ready. Nanti kita ada pemenang. Jadi so kita ada pemenang kat sana nanti. Nombor 1, 2, 3 boleh letak. Jom kita pergi. Okay, let's go. Okay, naik apa? Tu. Dan yang kaima. Boleh naik 3 kereta ke? Nak naik je api rumah tu. Okay guys, so kita pecah kedua kumpulan lah sebab Aliana tak boleh naik sebab dia tak cukup ketinggian. Sekejap lagi kita Akram, Afiq, Akmal. So yang sekarang main Ayih, Ruhu, Zana dengan Kak Ima. Akram tak sempat nak buat challenge RM20. So Afiq, dia buat untuk Afiq challenge RM20 ya. Afiq kena habis dalam masa 24 jam. Dalam masa 1 hari lah 20 ya. So Afiq fikirlah Afiq nak buat berapa macam tu. Afiq pergi sini Afiq kata yeah, Afiq nak bakar duit. So boleh bakar. Contohlah Afiq nak beli air mineral. Afiq nak beli air mineral, so Afiq boleh bakar. Penat gila dengan panas-panas lagi. So macam mana? Zana, macam mana? Best tak? Best. Bagi tahu lah macam mana pengalaman main kat sini, kat Skyline Rawang. Mula-mula rasa macam takut lah. Lepas tu kalau yang kedua tu dah okey dah. Sebab kita rasa berani sikit kot. Kita main game ni kita kena pergi atas dulu. Kita pergi atas tu naik benda tu, dia naik slow je. Lepas tu sampai atas tu kita kena turun dengan kereta tu yang go-kart tu. Turun. Yang tu best gila. Kita orang naik 2 kali naik. Semua mula tu kita orang naik. Kita orang belajar lah dulu. Lepas tu kali kedua tu kita orang lumba. Wush. So ni jadi kita nak buat apa? Kita mari dekat yang fun park dekat kawasan sini. So kita main. So korang layan lah aktiviti kita orang pada hari ni. Let's go.
Okay guys, so Afiq kata RM20 ini dia nak guna. Dia kata nak beli apa? Yau. Nak beli yau-yau. Lalau. Yau-yau ada kat sana. Kita tengoklah harga tu cukup ke tak. Dengan rasmi Akram bagi kat Afiq dulu. So jom kita tengok Afiq pergi beli yau-yau. Betul ni? Kau fikir? Yes. Ha? Yes. Cakap kat tu. Yes. Jom kita pergi tengok Afiq beli yau-yau. Okay, let's go. Balance tinggal berapa balance? Tunjuk balance. Balance tinggal apa? Oh ya berapa? RM1.20. Sorry lah guys, malah korang tak sempat nak buat intro. Sorry lah kalau nampak pagi ni barai sikit. Sebab semalam memang betul-betul penat. Macam rekod pun rekod tak rekod macam tu je. So semalam pun Akram dah berpisah dengan Akmal, dengan Ruhu. Dia orang dah balik rumah masing-masing. Sorry kalau ada kurang dalam video kali ni. Harap korang enjoy. Dan kita nampak tengoklah challenge RM20. Afiq beli apa je, cara RM20 dia beli satu item iaitu yau-yau. So ada balance lagi RM10. So biarlah dia beli apa yang RM10 tu. Sorry lah kalau challenge RM20 tu hanya sekejap dan lebihnya kepada vlog lah. Next video Akram akan buat challenge RM30. Korang cuba komen nak Akram buat dengan siapa ya. So seperti biasa jangan lupa share video ni, yang subscribe channel ni, like banyak-banyak ya. Jangan lupa selalu sapa Akram ya. Kita jumpa di next video. Kurangkan mengeluh, lebihkan bersyukur. Assalamualaikum.